potong bebek angsa, masak di kuali. Jomblo sudah lama, nyesek tiap hari. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Adelia Zinira binti Alias melaporkan diri dari Sekolah Kebangsaan Sepau. Pada hari ini telah berlangsung program Senam Robik bersama Milo yang disertai oleh warga sekolah dengan penuh semangat dan ceria. Jom kita tengok semangat tak murid-murid SK Sepau bersenam. Tiap malam kesepian, aku butuh kasih sayang, aku butuh perhatian. Sedih rasa hatiku, hampa perasaanku. Apakah perasaan abang untuk menyertai program hari ini? Saya berasa sangat seronok dan gembira dapat bersenam bersama kawan-kawan saya. Apakah perasaan akak untuk menyertai program hari ini? Saya sangat gembira sebab saya dapat minat Milo apa semua. Apakah harapan Ustaz untuk program hari ini? Harapan saya, semoga anak-anak murid SK Sepau dapat mengamalkan amalan hidup yang lebih sihat. Dan juga terima kasih kepada pihak Milo kerana telah menaja minuman kita pada pagi ini. Apakah harapan cikgu untuk program hari ini? Saya harap program ini akan berterusan dan dapat diadakan pada setiap tahun supaya dapat mengekalkan kesihatan murid-murid. Hai semua, sekali lagi bersama saya Adelia Zinira binti Alias. Pada jam 11 pagi tadi telah berlangsungnya program Jom Membaca Bersama 10 minit yang melibatkan seluruh warga sekolah. Dalam usaha memupuk minat membaca serta membudayakan amalan membaca dalam kehidupan seharian. Bersama saya sekarang ialah Cikgu Amran bin Rakli, Guru Perpustakaan dan Media SK Sepau. Cikgu, pada pandangan cikgu, apakah kepentingan membaca dalam kalangan murid? Okay, terima kasih adik Adelia iaitu selaku wartawan cilik TV PCS SK Sepau. Okay, bagi pandangan cikgu, membaca adalah penting dan amat berguna terutamanya bagi murid-murid untuk menimba ilmu, untuk menambah ilmu pengetahuan dan mendapat pelbagai sumber-sumber yang sedia ada dan sumber-sumber yang belum diterokai oleh murid-murid tersebut. Cikgu, apakah harapan cikgu terhadap program Jom Membaca Bersama 10 minit ini? Kita telah mengadakan program Jom Membaca 10 minit pada hari ini tadi, pagi tadi. Okay, bagi cikgu, harapan cikgu semoga dikekalkan, diteruskan, terutamanya kalangan murid supaya lebih berminat untuk membaca di sepanjang kehidupan. Membaca adalah jambatan ilmu. Okay, tanpa membaca sia-sialah kita selamanya. Terima kasih atas perkongsian cikgu. Okey, sama-sama adik Delia. Program ini diharapkan dapat membentuk budaya membaca yang berterusan dalam kalangan murid serta meningkatkan pengetahuan dan kemahiran mereka. Diharapkan kedua-dua program hari ini iaitu Bersenam Bersama Milo dan Jom Membaca Bersama 10 minit dapat memberi manfaat yang berterusan pada semua murid. Sekian laporan daripada saya, Adelia Zinira binti Alias untuk TV Plus S SK Sepau. Sekian, terima kasih.